Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Hari ni kita nak dalami sikit unit 4 dari buku teks sejarah tahun 5 tu. Tajuk dia Kedaulatan Negara Dicabar. Ya, buku teks itulah sumber utama kita. Dia terangkan macam mana kuasa-kuasa luar ni mula terlibat kat negara kita. Betul. Jadi misi kita hari ni, kita nak cuba fahamkan betul-betul kan. Macam kita nak jelaskan kat murid tahun 5, tapi dari sudut pandang kita lah. Kita nak tengok istilah-istilah penting macam naungan, campur tangan, penjajahan, siapa yang datang, kenapa diorang datang dan apa jadi lepas tu. Okey? Okey, boleh sangat. Jom kita mulakan dengan istilah tu dulu. Baik. Sumbernya disebut 3 benda utama. Naungan, campur tangan dan penjajahan. Bunyi macam dekat-dekat, tapi apa beza dia sebenarnya? Memang kena faham beza dia. Sebab tahap kawalan tu lain-lain. Okey, naungan ni dia paling ringan lah. Macam satu negeri tu, dia minta perlindungan dari kuasa yang lagi besar. Oh, macam minta tolong jagalah. Macam itulah. Contohnya, negeri kat utara macam Kedah, Kelantan, semua tu pernah bernaung bawah Siam. Dia orang hantar ufti, kadang-kadang bunga emas. Itu tanda persahabatan atau jaminan lah. Tapi Siam tak masuk campur sangat urusan dalam negeri tu. Okey, faham. Jadi naungan ni lebih kepada hubungan luar. Ada hormat, tapi negeri tu jalan sendiri. Kalau campur tangan pula, ni macam dah lain sikit kan? Ya, yang ni dah serius sikit. Campur tangan ni bila kuasa asing tu dah mula masuk. Terlibat dalam urusan tadbir negeri tu. Contoh paling senang nak nampak, British kat Perak lepas perjanjian Pangkor 1974. Yang pasal residen tu? Betul. Diorang letak residen British. Kononnya nak nasihat Sultan, tapi hakikatnya nasihat tu wajib ikut. Terutama bab pentadbiran, bab kutip hasil, semua tu. Kuasa Sultan dah mula kurang kat situ. Contoh paling awal, Portugis tawan Melaka tahun 1511. Betul. Diorang perintah Melaka terus. Sama macam James Brooke kat Sarawak atau SBUB, Syarikat Borneo Utara British tu kat Sabah. Ni bukan nasihat dah, bukan perintah. Ni memang perintah terus. Jelas sekarang beza 3 tu. Jadi, kuasa-kuasa asing yang terlibat ni, kita ada Siam, Portugis, Belanda, British, Jepun masa Perang Dunia, keluarga Brooke, SBUB. Wah, ramai juga ya? Memang ramai. Senarai itu sendiri tunjuk betapa pentingnya atau bernilainya kawasan kita ni pada mata orang luar. Dari zaman Melaka lagi, sampailah abad ke-20. Itu terus bawa kita ke soalan ni. Apa yang diorang nak sebenarnya? Kenapa negara kita ni jadi tumpuan sangat? Sumber ada sebut beberapa sebab kan? Ya, ada beberapa faktor utama lah. Nombor 1, kedudukan strategik. Terutama Selat Melaka tu. Laluan penting perdagangan antara Timur dengan Barat, antara India dengan China. Jadi siapa pegang Melaka, dia kontrol laluan rempah lah masa tu. Tepat sekali. Rempah ratus tu macam emas lah zaman tu. Jadi lokasi tu sendiri dah jadi rebutan. Lepas tu, faktor kedua, kekayaan hasil bumi. Tanah Melayau ni kaya dengan biji timah, emas. Sarawak ada sagu, kapur barus. Sabah ada kayu balak, sarang burung layang-layang. Semua ni bahan mentah yang sangat berharga. Lagi-lagi bila revolusi perindustrian berlaku ke Eropah. Ada kaitan dengan revolusi industri pula. Macam mana tu? Kilang-kilang kat Eropah tu perlukan bahan mentah yang banyak dan berterusan. Macam biji timbah untuk tin, getah nanti. Jadi, tanah jajahan ni dilihat macam sumber bekalan yang confirm dapat. Bukan setakat sumber bahan mentah kan? Mesti diorang nak jual barang-barang dari kilang diorang tu juga. Pandai. Ya, tanah jajahan jadi pasaran baru untuk barang-barang Eropah. Selain tu, ada juga faktor penyebaran agama. Portugis contohnya, memang nak sebarkan agama Kristian. Dan jangan lupa faktor kemasyhuran. Kemasyhuran? Macam mana tu? Kuasa-kuasa Eropah ni kan bersaing sesama sendiri. Siapa lagi banyak tanah jajahan, lagi hebatlah dia. Macam status simbol lah nak tunjuk kuasa dan pengaruh. Jadi gabungan ekonomi, lokasi strategik, agama, persaingan kuasa, semua inilah yang tarik diorang datang. Dan kedatangan diorang ni confirm bawa perubahan besar. Apa kesan-kesan utama yang buku teks ni highlight? Kesan dia besar sangat, memang terasa sampai sekarang pun. Dari segi pentadbiran, habis sistem lama kita terganggu. British wujudkan negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, kuasa Sultan jadi terhad. Terhad macam mana tu? Terhad kepada hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu je.
Bab tadbir negeri, kutip cukai, semua residen atau penasihat British yang pegang kuasa. Kat Sarawak, Rajah Brooke perintah, Sabah bawah SBUB. Kalau ekonomi pula, Hasil bumi yang banyak tu dapat ke orang tempatan tak? sumber ni tunjukkan kebanyakannya dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Ekonomi kita diubah. Pelomongan biji timah, emas, diorang kerjakan besar-besaran. Lepas tu tanaman komersial macam getah, kelapa sawit, kopi, lada hitam. Semua untuk ekspor lah tu. Ya, untuk ekspor, jalan raya, landasan kereta api, sistem bank moden, semua tu diorang buat. Tapi tujuan utama, nak senang angkut hasil bumi ke pelabuhan. Jadi keuntungan banyak mengalir keluar. Faham, itu kesan ekonomi. Dari segi masyarakat, sosial, macam mana pula? Sosial pun berubah banyak. Paling ketara, kemasukan pekerja dari China dan India. Untuk kerja kat Lombong, kat ladang. Jadi wujudlah masyarakat majmuk macam sekarang ni. Bandar-bandar baru pun muncul. Contohnya? Macam KL, Ipoh, Taiping, tu semua sebab biji timah. Miri sebab minyak. Sandakan sebab kayu balak. Lepas tu ada sekolah vernakular, sekolah Inggeris, ada hospital sikit-sikit. Tapi banyak kat bandar je lah. Jadi pembangunan tu tak berapa seimbang. Jelas sekali. Jadi rumusan dari kupasan kita ni nampak macam mana kedaulatan negara kita ni dicabar kan? Mula dengan naungan, lepas tu campur tangan, akhirnya penjajahan oleh Siam, Portugis, Belanda, British, Jepun, Brooke, SBUB. Betul, faktor penarik utama, lokasi strategik dan kekayaan alam. Ditambah lagi dengan keperluan revolusi industri dan persaingan kuasa ke Eropah. Dan kesan dia tu memang mendalam. Dalam pentadbiran, ekonomi, sosial kita hari ni pun masih ada sisa-sisa dia. Sebab tu penting faham sejarah ni. Bukan nak ungkit kisah lama, tapi nak hargai kedaulatan yang kita ada sekarang. Macam mana buku teks ni tunjuk, perubahan tu banyak untungkan penjajah. Jadi, ini pengajaranlah betapa pentingnya kita jaga kebebasan negara kita. Betul tu. Sebagai penutup kan, cuba kita fikir sekejap. Agak-agak apa perasaan orang-orang kita masa tu ya? Tengok perubahan mendadak ni semua jadi depan mata. Tanah air dikuasai, hasil bumi dibawa keluar, cara hidup berubah. Mesti ada rasa tak puas hati kan? Mesti ada. Rasa tak puas hati itulah yang nanti akan cetuskan penentangan. Tapi itu cerita lain untuk kupasan kita yang seterusnya. Sekian dulu untuk kali ini.